benda betul ya, benda real. Bukannya kata saja berlakon-berlakon. Tak ada niat nak rosakkan barang-barang lain. Saya buat kerja saya kena tunai lah. Apa yang pelanggan nak, stay one tangan saya macam mana kena boleh juga 21 ke 23 horsepower. Okey, hari ni kami dapat detect satu biji motor mai buat stay one, ECU, exhaust, throttle body, set roller. Kami naik dyno, tuning tuning mai banyak kali dah tuning. Horsepower habis tinggi 16 lebih. 16 tadi naiklah 17. Ni saya duk tanya owner tadi. Owner, abang ada buat apa tak? Ada buka head block, dia kata standard. Semua standard. Dia kata dia servis ikut tarikh. Tak apa, saya duk nampak airbox ni. Okey, airbox ni mungkin kerana horsepower naik tak naik. Lah ni saya tak tahu ni memang real yang buat, tapi saya kena cut sikit sebab nak pasang airbox. Nanti saya pinjam sebiji motor airbox standard. Airbox, cover airbox standard, nanti kita bubuh tengok. Kita run dyno pula kali lagi, tengok berapa horsepower. Dan saya bukan nak penjatuh barang spare part apa. Sebab kami buat kerja nak cari performance, cari kelajuan, cari horsepower motor. Saya detect benda ni lah sebab selalu buat kami tak ada pakai benda ni. Airbox, cover airbox ni. Jom, lagi kita tengok bagi pomen tukar cover ni, nanti kita run pula dyno. Dia naik tak horsepower? Kalau tak naik pasal lain lah, pasal enjin lah. Okey, sekarang kita bagi pomen buka cover airbox. Memang cantik lah, nampak cantik. Nanti kita try pasang. Pomen pasang, makan masa sikit, nanti kita run. Okey, kami dah dapat detect dah kerana cover airbox sahaja. Ni baru jumpa. Saya bukan apa, saya kaji sebab saya tak puas hati. Saya habaq customer stay one 21 ke 22 ke 23 horsepower. Nah, kami book cover airbox standard. Buang cover airbox yang aksesori tu, horsepower dia naik. Nah, mai tengok cameraman. 22.2 horsepower. Ni tak tuning habis lagi. Cuba nak bagi tahu kata kami dah tukar airbox, horsepower naik beza. Dengan tadi sama spek, cuba cover airbox 16.3 horsepower. Dan minyak dia lari, AF lari. Yang ni masuk airbox standard, minyak kena tuning lain. Sebab tadi saya duk tanya customer, owner, kata abang ada tukar injektor ke? Abang ada tukar screw cam ke? Dia kata tak ada. Dia kata semua servis ikut buku, dia kata. Saya yang kata plug kong, tukar plug. Tukar plug pun horsepower tak naik, duk ada 16 lebih 17. Mesin dyno kami. Saya duk suspect lah, benda ni kami tak jarang pakai. Cover airbox ni kami jangan pakai, kami try ambil di motor lain, pinjam di motor lain cover airbox, masuk di motor ni, run terus naik horsepower. Dan minyak pun lari, AFR lari, jadi minyak tak cukup. Jadi ikut macam spek kami duk buat selalu. Ni lah, selesai masalah. Dan minta maaf lah, saya bukan nak berjatuh barang aksesori. Siapa nak pakai boleh pakai, tak ada masalah. Kalau nak segi performance, saya buat barang untuk kelajuan dan performance, untuk horsepower. Yang ni sebab saya janji dengan customer dapat berapa horsepower. Saya semua biji, semua motor yang mai kena spek yang stay one standard GSM buat. Kena dapat horsepower yang kami target 21 ke 23. Yang ni tak tuning habis lagi, 22 lebih dah, 22.2 horsepower. Kira bagus sangat gerah dia. Kalau orang tahu tengok gerah dyno, hok ni pakai cover airbox standard. Tu dia punya gap. Motor yang sama, keadaan yang sama, duduk tempat yang sama. Tak ada kata ubah lagi. Cuba ubah kotak airbox saja. Ni cover airbox yang aksesori. Horsepower dia sampai tang ni. Rendah 16 ni motor customer mai buat stay one 23,000. Habis banyak duit buat stay one dengan kami. Barang tukar, ECU tukar, exhaust tukar, roller tukar, throttle body tukar. Lepas itu horsepower tak naik macam motor standard 16 lebih. Kami biasa naik dyno memang 16 lebih lah. Motor standard betul tu, standard pekak orang kata, standard kosong, exhaust standard, ECU standard, naik dyno 16 lebih. Ni owner habis banyak duit, habis keluar duit
untuk nak naik stay, horsepower sama dengan standard, baik tak buat. Tu lah saya kena cari punca dia. Apa masalah? Sekarang saya jumpa dah. Dan cover airbox ni memang tak boleh pakai untuk kelajuan. Kalau untuk cantik boleh. Siapa nak pakai tak pakai tu tak salah. Cuba saya tak berjatuh barang-barang ni. Cuba saya kata ada perbezaan dia. Perbezaan dia dari 16 horsepower naik ke 22 horsepower. Campur tolak lah 16 22 jadi berapa? 6 horsepower ada 6 horsepower. 6 horsepower lari. Dia tak keluar power. Ni cantik, motor cantik. Saya pun tak susah hati. Tidak saya duk fikir banyak. Tak boleh tidur Motor yang buat tak dapat power. Motor ni motor biji pertama yang kami buat. Horsepower tak dapat. Ni jumpa puncak. Cover airbox Yang ni saya buat video ni bukan nak berjatuh barang-barang pepak apa. Saya nak bagi pengetahuan dan untuk kaki-kaki ride nak bagi ada power, performance. Ni lah untuk saya nak beritahu benda ni ada efek. Okey, settle. Terima kasih dengan layan video ni. Okey, selesai siap tuning. Final tuning masalah airbox, cover airbox. Final tuning saya buat sampai dapat 23.4 horsepower. Dari tadi run terus dapat 22 kerana tukar airbox. Ni airbox 16.3 horsepower. Yang ni gerah dia. Hampa tengok gerah yang tebal kali. Tebal ni spek stay one. Stay one yang kami duk buat selalu. Yang ni stay one yang kami buat. Cuba airbox cover kotak airbox lain. Dia punya gerah dyno lain. Power dia gap lain. Power dia kira memang beza banyak. Lari ya. 7 horsepower naik pada cover airbox tu. Barang buat yang sama. Kerana cover airbox penin habis saya. Dan saya bukan nak berjatuh barang-barang apa. Cuba saya nak cerita apa perbezaan dia cover airbox ni. Okey, terima kasih yang layan video ni. Memang ni benda betul ya, benda real. Bukannya kata saja berlakon-berlakon. Tak ada niat nak rosakkan barang-barang lain. Saya buat kerja saya kena tunai lah. Apa yang pelanggan nak. Stay one, tangan saya macam mana kena boleh juga 21 ke 23 horsepower. Okey, Roger.